Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni 26 hari bulan Jun 2026. Alright. Saya dah lama tak buat video dekat TikTok Azwan Farm. Alright, yang macam ni, yang borak-borak. Kekangan masa kedua saya tak tahu nak buat konten apa. Sebab apa? Semua yang berkaitan dengan peternakan ni sebenarnya saya dah borakkan kat video-video sebelum ni. Alright. So saya tak tahu nak borak apa kecuali orang tanya. Alright. Nombor 2, saya sebenarnya kurang berminat untuk buat coaching class lagi. Pertama, ianya membuang masa saya. Alright, walaupun saya mendapat menjana pendapatan satu orang RM100, namun saya berpandangan mostly lah yang datang adalah orang-orang yang baru lepas bersara kerajaan, bersara swasta, yang bekerja nak berhenti. Tapi sebenarnya bisnes ni tidak semudah yang disangka. Alright. Cakap memang senang tapi dia tak semudah disangka. Hanya orang yang sanggup menghadapi cabaran, yang sanggup menanggung untung rugi, yang sanggup apa sajalah senang cakap. Alright. Dia sesuai untuk melakukan bisnes. Alright. Kalau tak ada memang pergi bekerja lah yang sesuainya. Alright, yang senangnya. Alright. Kerja pun tak senang tapi berniaga sebenarnya lagi susah. Alright. Yang ketiga, saya tengok banyak dah dekat TikTok ni yang jadi jadi tenaga pengajar. Maksudnya mengajar untuk melakukan bidang ternakan. Cumanya saya kesal satu, yang mengajar tu bukanlah peternak yang sebenar. Maksudnya dia bela 10 ekor, 20 ekor, and then dia buat kelas, ramai orang follow dia. Macam itu. Orang follow dia dan dia mengajar orang menggunakan kaedah yang bukan sepatutnya. Jadi pada saya itu satu kerugian lah. Alright. So macam kita pula ladang-ladang yang memang genuine, kita pula dah malas nak entertain. Itu yang jadi masalah tu. Jadi pada saya, kalau korang berminat untuk belajar, korang cari betul-betul tenaga pengajar yang memang real. Kalau dia boleh itik, dia boleh itik saja, belayam saja pada skala yang banyak. Bukan 10 ekor ayam, 20 ekor itik, 3 ekor lembu, 4 ekor kambing, 5 ekor burung unta. Jangan. Okey, sebab apa? Korang belajar untuk buat bisnes, bukan bela hobi. Ini yang paling penting sekali. Alright, itu nasihat saya lah. That's why saya jarang update. Sebab apa? Saya jadi letih sebenarnya. Jadi letih untuk entertain orang yang nak mula kaedah peternakan, nak join dalam dunia peternakan pada kadar nilai modal yang sedikit dan dia expect keuntungan yang banyak, dan dia tidak sanggup menanggung rugi, tidak sanggup ataupun tidak berani untuk melakukan jualan. Right? Dia akan tanya, macam mana kalau dah ada telur nanti, adakah tuan akan ambil? Adakah tuan akan beli? Adakah tuan akan bantu? Macam itulah. So sebenarnya benda-benda ni saya tidak berkenan. Saya cakap itulah. Orang yang nak buat bisnes ni, dia kena berdiri atas kaki dia sendiri. Dia kena cari dia punya market, baru dia boleh jadi seorang penangga. Macam itu. Alright. So apa pun, terima kasih kerana menonton short video saya ni yang kita panggil borak santai. Okay, untuk hari ni 20 hari bulan Jun 2026. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Dan kita ada produk itik salai lah, yang boleh pergi di ruang shop saya, boleh dapatkan kat situ. Alright, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa follow, share, repost video ni. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.